Dia selalu buat senaman macam ni, genggam-genggam, sakit, tumbuk-tumbuk. Semalam, Aisyah dapat satu pesakit yang mengadu pasal masalah kebas tangan. Dia datang kat saya, dia selalu buat senaman macam ni, genggam-genggam, sakit, tumbuk-tumbuk. Ini semua tak membantu. Jadi, siapa yang nak saya bantu untuk cara yang betul, untuk cara exercise yang boleh membantu masalah kebas, sila share, like dan komen. Jom, Aisyah tunjukkan cara yang paling mudah untuk kita buat. Jangan sekali-kali buat macam ni lagi. Okey? Pertama, kita ada 3 titik yang boleh menggunakan cara tepuk-tepuk. Tepuk yang pertama adalah di bahagian kepala. Tepuk-tepuk. Kita ulang sebanyak 5 ke 6 kali. Jangan tepuk macam ni, tepuk kembungkan sedikit. Dan kemudian di bahagian bahu, tepuk. Dan yang terakhir adalah di bahagian side macam ni, di bahagian depan dan tepuk. Ulang sebanyak yang mungkin, 5 ke 6 kali set akan membantu para wanita di luar sana yang masalah kebas tangan. Tahu tak cara tepuk-tepuk dekat tempat lain untuk masalah sakit lain? Kalau nak tahu, share, komen, like.